Duhai Tuhan, jika dengan melepaskan cintaku maka aku akan memperolehi kewarasanku, maka biarlah aku menjadi begini seumur hidupku. Duhai Tuhan, andai mampu aku meminta padamu saat ini, aku ingin tanah ini terbuka dan menelanku hidup-hidup, atau halilintar keluar dari langit dan menyambarku hingga ku mati di hadapanmu Tuhan. Duhai Tuhan, meskipun sudah bertahun dia mengikat tali cintaku tanpa sebuah makna, biarkanlah cintaku tumbuh. Biarkanlah ia semakin merekah dan mekar. Meskipun aku telah layu dan mati. Kau yang terindah di dalam hidupku, hanya cintamu mekar selamanya. Tak ingin ku lagi mencintai yang lain. Kau telah mengikatku selamanya. Aisyah, kenapa kau tak pernah percaya pada cinta? Padahal kau sendiri tak pernah bercinta. Sebab aku tak nak jadi hamba cinta macam kau. Hidup mati kau untuk Hafiz kan? Apabila kita mencintai seseorang itu, kita harus jujur dengan cinta itu sendiri. Dan aku rasa manusia yang jujur dengan cintanya akan dapat rasa menikmati cinta itu. Kau ni memang dewi cinta yang sanggup mati kerana cinta, kau tahu tak? Jom, awak kata nak naik bot. Orang datang sini untuk menikmati pemandangan laut, bukannya baca novel. Dan masa orang tengah baca novel, sepatutnya tak ada siapa yang berhak datang mengganggu. Saya cuma nak ajak awak. Apa? Naik jet ski? Main pasir? Diving? Well, Rudy, saya rasa kalau awak tak ajak pun, saya boleh buat sendiri semua tu. Hai, kenapalah Tuhan jadikan hati awak ni keras sangat? Supaya saya tak terpedaya dengan pujuk rayu lelaki Casanova macam awak. Masalah juga kan nak bagi awak faham yang saya tak minat nak ada apa-apa hubungan dengan mana-mana lelaki. So please give up. Oh, awak ni lesbian? Hai, saya suka pada perempuan yang kasar pada luarannya. Sebab saya tahu dalamannya rapuh. Hai. Aduh, Zamrud. We are in trouble. Pasal JRO semalam tu lah. Dah jadi kes besar, front page.
Kau pergi beli surat bos sekarang. Okey, dalam masa 1 jam, aku jumpa kau dekat office. Okey? So, Abang, bila kita boleh join Hafiz dengan Alisha? Diorang dah call lah semalam. Abang. Dia nama? Abang? Takkan Abang tak tahu anak-anak kita kat mana? Hey, where's your mom, darling? Abang, pun dah sampai. Rugi tau bayar sejam. Siapa suruh main tak kena masa? Datang lagi driving, sibuk nak order pun buat apa? Cepat. Mun, are you okay? Huh? Are you okay? Ni you punya pasal lah ni. Apa kena mengenai rambut? Sayang. Kita pergi doktor, okey? Ini semua pada petaka, betul tak? Mr. Davis dah balik pagi tadi. Sampai sekarang kau pun tak jawab. JRO yang mati tu dengan dia malam tadi. Betul tak? So kenapa you nak risau? Bukan kita yang bunuh dia pun. Memanglah, tapi masa I keluar dengan JRO daripada kelab malam tu, semua orang nampak, semua orang tahu, semua orang kenal. You tak apalah. You selamat. You balik awal. You pun tahu Mr. Davis yang ajak kita keluar malam tu kan. You pun tahu dia klien kita, takkan kita nak tahu lah. You sendiri tahu berapa banyak deal yang dia dah close untuk kita. Itulah you. Ada cakap tak perlu nak entertain macam ni. You dah buat hal pula. Tapi macam mana boleh sampai berbunuh-bunuh ni? Apa yang Mr. Davis dah buat ni? Mati macam ni. You ingat tak nama JRO yang keluar dengan you malam tu? Apa kata kalau kita cari dia dan kita tanya dia? Mana ada nama dia orang semua? I tak tahu. Telefon number ni pun I tak tahu. You tahu tak, ini first time I keluar dengan JRO. Tiba-tiba dah jadi hal macam ni. Nah, kalau bukan you yang bunuh dia, yang nak risau tak tentu pasal ni kenapa? Nasib kita ni kan. Itulah. Orang tu macam housewife. Apa lagi nak buat kan? Ni je lah. Orang kata macam pembantu rumah kelas 1. Hello, kita ni pembantu high class. Bukan pembantu sebarangan, betul tak? Kan? Kita main kutu ni pun suka-suka aja. Orang kerja kat office tu belum tentu lagi dapat hidup macam kita tau. Kita punya gaji ni 4-5 kali ganda daripada diorang. Betul tak? Diam tak diam. Kita main kutu ni dah masuk tahun ke-4 tau. Dah lama kan? Kalau anak I tahu I masih main kutu, memang dia akan bising. Dia tak bagi I main kutu. Dia suruh mama simpan duit kat bank buat main kutu. Tapi dia tak tahu. Kita main seronok-seronok aja kan? Betul tak? Safa masih kat London lagi kan? Syafiq dah kahwin dengan orang New Zealand. Duduk sana. Yang tinggal Syami. Syami tu pun tak kahwin-kahwin lagi. Duduk je kat sini. Tapi balik sesekali. Jarang jumpa. Lama betul lah tak jumpa dia orang tu. How old is he now? 24.
Patutnya dah kahwin, tapi tak nak kahwin lagi. Sejak putus tunangan itu, tak nak kahwin-kahwin. Istilahnya. Macam mana nak dapat bini? Kalau 28 hari duduk dekat laut. 2 hari duduk kat darat. 11 bulan kat laut, sebulan kat darat. Susahlah dengan kapten kapal ni. Aku takut dia bawa balik bini ikan duyung. Kau dah okey. Kau dah boleh dugong. Please lah, abang. Kalau bukan sebab dia kawan abang, dah lama Syak harus dia balik, tahu tak? Pernah nak cakap dengan orang tak kerti bahasa ni. Tak habis-habis dengan kerai orang. Syah, dia kan suka Syah. Nak macam mana? Tolong sikit. Mati duduk balik pun belum tentu Syah boleh terima dia, tahu tak? Abang tolong bagi dia faham yang Syah tak minat nak bercinta dengan dia. You better tell him, abang. Syah sepak juga muka dia sekarang. Sayang. You okey tak ni? Hello, sayang Mama. Hello, Ma. So, jadi tak Ma datang? Papa belum kasih tahu lagi, sayang. Tadi pagi pun, over breakfast, Mama tanya pun dia diam je. Anyway, Mama nak tanya sikit ni. Mama tengah main kutu-kutu tau dengan Aunty Marina semua. You nak gunakan tak duit allowance you and join us? Lah, Mama kau sebab tu je ke? Tak nak lah, Ma. Main kutu ni semua kerja orang tua je. Ish! Kata nak beli macam-macam. Nak beli tu, nak beli perkakas dive semua. Tak apa, tak apa. Tapi lepas ni, jangan minta apa-apa tau. Jangan minta beli tu dengan Mama. Tak nak lah, main kutu boring. Alisha jangan dive lama-lama sangat ya. You tu asma. Malam-malam pakai baju tebal sikit tau. Tapi pantai tu. Hafiz macam mana? Okey. Dah kata cinta hati depan mata. Mestilah okey, Mama. Okeylah, Mama nak tu je. You take care, okey? Okey. Kau pun satu. Dah tahu perangai adik aku terkeras sikit, gunalah cara lembut. Ni tak, kau gelojor sangat. Aku nak guna cara apa lagi, bro? Bila aku dekat, dia tengok muka aku ni macam alergi. Bro, adik aku tu tak pernah bercinta. Kau faham tak? Iyalah, tapi kalau boleh, janganlah dia tengok aku ni macam dia tengok monyet. Aku cakap dengan dia elok, bukannya aku sentuh dia pun. Bro, api kau tengah panas, gunalah air untuk sejukkan. Takkan awas sangat kau nak give up. Tak macho lah. Kemana takkan tak sampai lagi? Aduh. Loh, jangan dibiarkan, Fir. Bapak kamu kan takut sama hospital. Kalau makan obat juga nggak mau, gimana sih? Dipaksa aja. Udah, nanti habis pusalnya. Kamu ingat ya, Fir? Kamu pastikan bapaknya sampai ke hospital. Iya. Insya Allah. Waalaikumsalam. Bi, suami Bibi masih sakit lagi kah? Ya gitulah, Puan. Dianya nggak mau ke hospital, nggak suka makan obat. Ya sulitlah anak saya mengurusin dia, Puan. Mungkin dia nak Bibi sendiri yang jaga dia tak? Ngapain udah tua-tua gitu mau saya yang ngurusin?
Lagipun saya udah tinggalkan dia udah lama. Masa nggak bisa ngurus diri sendiri? Kayak anak kecil aja. Bi, orang laki-laki ni kan, makin tua dia memang makin manja. Lagipun dah lama sangat kan Bibi tinggalkan dia. Macam orang Indonesia cakap apa tu? Kangen banget. Kangen apa sih? Makanan dah siap dah, Bi? Ya udah Puan, semuanya di meja. Cuma nasinya aja yang belum. Sayang, dinner time. Cepatlah. Kakak Abang tak suka makanan dah sejuk. Puan lambat. Nasinya. Gak apa-apa, saya aja yang buka ya. Polis ronda tu kan. Biasalah, selalu dia buat check kat sini. Lagipun dia nampak kereta abang ada. Nak jumpa abang kan? Abang kan baik dengan Inspektor Kamil tu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini rumah Encik Papullah ya? Ya benar, Pak. Dia ada? Boleh saya berjumpa dengan dia? Sebentar ya, Pak ya. Maaf, Tuan. Polisi di luar itu katanya mau ketemu sama Tuan. Tolong sikit nak pujuk dia. Dia bukannya boyfriend Syah. Lagipun abang tak mainlah laki-laki yang kaki sentap ni. Kejam ya adik abang ni. Dia bukan buat salah pun. For me, dia tak salah kalau dia suka Syah. Well, salah sangat-sangat sebab Syah dah bagi tahu dia yang Syah tak minat dekat dia awal lagi. Faham-fahamlah sendiri, tak ada bahasa ke apa? Abang dengan Rudin ni sama je. Dik, that show that he never give up. Maknanya, dia memang serius. Apa kata abang yang carikan orang lain untuk dia? Not me. Sayang. Mun? Mun, demam ke apa? Food poisoning kot. Abang ni kelabah je tahu. Pergilah bawa dia klinik. Kenapa nak bawa lah ni? Sayang. Cepat sikit. Jom. Jangan tahan suami saya. Saya tahu suami saya tak buat macam tu, Cik. Dia tak bersalah. Saya kenal dia. Sabar, Puan. Sabar, Puan. Kita cuma nak buat siasatan dulu. Kita tak ada buat tuduhan apa-apa lagi. Tolonglah, Tuan. Jangan tahan suami saya. Suami saya tak salah, Tuan. Tak apa, Puan. Tak apa, Puan. Kita nak siasat dulu. Puan boleh tunggu kat luar. Jauh-jauh sikit dengan saya. Hafiz tak ada ni. Jangan nak macam-macam pula.
saya nak minta maaf dengan awak. Saya tak ada niat apa-apa pun. Tak payah nak minta maaf. Saya cuma nak fahamkan apa yang saya cakap selama ni yang saya tak suka. Duduk jauh-jauh sikit. Tak nak kena takut basah dengan awak. Tak pasal-pasal kita kena kahwin pula. Syah. Shh, tak payah nak Syah. Diam. Hello, Ma? Syah. Papa kena tangkap, Syah. Hah? Kena tangkap? But why? Mana Hafiz? Mama cuba telefon tak dapat pun. No, Mama cakap dulu kenapa Papa kena tangkap? Syah jangan panik. Mama pun tak tahu. Mama sekarang pun kat balai polis lagi. Nanti Syah balik ya. Balik rumah. Ma, you sure Papa okey? Ya, Papa okey. Dia okey. Mama okey. Dia orang tengah soal siasat dia dekat dalam bilik tu. Balik rumah tau. Okay, Ma, I will. Okay. Bye. Okay. Bye. Kita nak buat apa ni, Bi? Saya dah tak ada fikir apa dah. Matilah saya kalau mak saya tahu. So, apa kita nak buat sekarang ni? Awak tanya saya. Patut saya yang tanya awak. Okey, sorry. Sayang, tadi doktor kata berapa bulan? Baru 1 bulan saya tak period. Ish, tak bawa phone pula. Ish, diorang ni pergi klinik macam pergi buat klinik. Hafiz bawa phone tak? Tak payah nak sentap sangatlah. Jawab orang tanya ni. Ada macam perempuan. Saya rasa kita tak boleh nak simpan baby ni. Habis, awak nak buang? Saya tak boleh terima semua ni. Awak kan dah tenang fikiran awak. Masih awal lagi untuk fikir bukan? Habis tu, nak tunggu sampai perut ni besar baru nak fikir. Saya risaukan pasal kos saya. Saya nak habis belajar. Bukan semua ni. Awak, kita cari jalan sama-sama, okey? Awak tetap akan sama belajar. Kita akan jaga anak ni. I promise. Tak maaf, Puan. Encik Fakullah terpaksa ditahan untuk siasatan. Sekarang ni Puan boleh balik dahulu. Besok kita akan bawa Encik Fakullah ke mahkamah untuk mendapatkan arahan tahan reman. Maknanya dia bersalah.
tau. No one can know about this, including Alicia. I love you. I love you too. Ya Allah, kok bisa jadi seperti itu, Puan? Gak mungkin Tuan melakukan itu, Puan. Puan sabar ya, Puan ya. Kita tak tahu duduk perkara sebenarnya macam mana. Saya lagi tak percaya bila suami saya takkan dia buat macam sampai bunuh orang. Ya. Puan, mungkin Allah lagi sedang menduga Puan. Ya. Saya nak ke mahkamah ni. Ya Allah, kalau telefon ni dari depan kita ni tak berhenti berbunyi. Saya begitu. Hati-hati, Puan. Abang! Oh, Abang! Abang bangun, Abang! Semalam orang call, dia tak bawa phone, lepas tu pergi klinik berjam-jam. Mama call semalam cakap, Papa kena tangkap polis. Hah? Sepatutnya kita balik semalam, tapi Syah tertidur pula. Cepatlah Abang kesian kat Mama sorang-sorang. Kenapa kena tangkap? Syah tak tahu, tapi kita kena balik sekarang. Cepat! Okey. Cepat, Abang! Untuk itu, pihak mahkamah menetapkan Faiqullah Iman ditahan reman selama 14 hari. Bagi siasatan pembunuhan Rita Salahuddin, seorang GRO di Kelab Felix yang dijumpai mati dibunuh di Hotel Garuda Villa jam 2.30 pagi. Abang, apa sebab kita pelan sangat ni? Orang cepat sampai rumah lah. Syah, Munirah kan tak sihat. Syah tengoklah, dia kan pening tu. Sayang, you okey? Bibi, berhenti kejap, Bi. Tak tahan dah ni. Abang, masalah Papa kat rumah lagi kritikal. Please. Okey, kejap. Lah, tahanlah kejap. Fiz. Berhentikan kereta, Fiz. Munirah nak muntah ni. Berhentikan kereta jap. Tak ada kerja di belakang tu, duk tenung-tenung orang. Korek mata tu kau. You ni kan, kalau marah makin comel tau tak? Abang, semua tak betul kan? Semua tak betul kan, Abang? Please trust me. Dapatkan program yang bagus. Kita fight. Percaya, I tak buat ni semua. Percaya, okey? I percaya you, okay? I believe you. I believe you. Sempurna cintaku padamu. Ini juga ku apa adanya. Yang ingin selalu. Awak tak payah hantar sampai atas. Awak kan nak cepat. Okey sayang. Awak take care tau.
Bye. Bye. Jalan kita masih panjang. Ku ingin kau selalu di sini. Puan. Puan. Jangan beginilah, Puan. Nanti Puan juga yang sakit. Saya dah tak daya, David. Saya tak kuat. Kenapa semua ini terjadi pada saya? Saya tak percaya, Bibi. Semua ini macam mimpi. Macam mimpi buruk. Iya, saya faham, Puan. Allah tidak menduga sebarang hambanya. Mungkin apa yang dilalui oleh Puan ini adalah hanya untuk orang-orang yang terpilih, Puan. Mungkin Allah mau melihat sejauh mana cinta Puan kepada dia. Mama? Ma? Malaysia! Mama! Hafiz! Hafiz, Papa kena tahan. Papa kena tuduh membunuh. Mak, betul semua ni, Mak? Mama tak tahu, Mama. Mak, Tapi Mama tak boleh. Mama tak boleh terima. Mama tak tahu nak apa. Mak, impossible. Mak tak mungkin Papa buat macam tu. Dah macam orang mengandung, dah termuntah-muntah. Jom pergi klinik kita cek, ya? Mama tak tahulah. Mama tak boleh nak fikir lagi. Mama dah buntu sangat. Memang Mama tahu yang Papa tu memang bukan jenis orang yang pergi kelab. Tapi kenapa JRO yang mati tu, JRO yang keluar dengan Papa malam tu, yang sama-sama keluar dengan Papa daripada kelab tu? Tapi, Mak, betul ke Papa yang keluar dengan JRO tu? Entahlah, Hafiz. Mama tak tahulah. Mama memanglah tak tahu. Ha? Takkan polis tu berani tangkap Papa kalau bukan Papa yang keluar dengan JRO tu? Mungkin ya kan? Mak, jangan percaya dulu. Entah-entah muka lelaki tu sama macam muka Papa. Kalau benar air lelaki pun, Papa kena tahan bukan sebab orang suspek Papa. Polis kata saksi, okey? There you go, saksi. Yalah, saksi macam mana Mama tak tahu. Mama, Papa kan businessman. So maybe dia pergi sebab nak attack klien? Bukan makna Papa yang melayan JRO tu. Mungkin betul lah dia girlfriend dia. Ataupun mungkin betul dia having an affair. Habis, kalau tak, macam mana tak pasal-pasal, Papa boleh keluar sama-sama dari kelab tu dengan perempuan tu. Mak, belum tentu betul lagi. Kalau Mama tuduh Papa, habis tu siapa nak bela Papa? Mama tak tahu. Tapi kalau betul Papa salah, kalau betul-betul Papa terlibat, Mama tak akan bela dia. Tanya. Puan Nuraini, anak Puan hamil.
Kau cakap dengan aku, siapa yang mandau ke kau ni? Ha? Kau cakap dengan aku. Aku yang bunuh jantan tu. Cakaplah siapa? Ni mesti budak lelaki yang selalu bawa kau keluar tu kan? Kau cakaplah. Apa lagi kau nak rahsia ni? Ha? Siapa nak tanggung anak dan perut kau ni? Kau cakap dengan aku. Cakaplah siapa? Kalau tak, aku tanya dekat satu universiti tu, engkau yang malu tahu tak? Cakaplah. Besar kau nak berahsia lagi ya? Ha? Kau bagi tahu aku, siapa bapa anak ni? Ha? Kalau tak aku tak peduli. Hafiz. Aku datang ke sini cari dia. Jangan cabar aku tahu tak? Ni Malik! Malik, tahu tak? Saya janji saya akan betul orang. Sayang, kita kahwin ya nanti. Are you okay? Do I look okay? Kalau tak okay pun apa yang boleh buat? Kau yang terindah di dalam hidupku, hanya cintamu mekar selamanya. Tak ingin ku lagi mencintai yang lain. Kau telah mengikatku selamanya. Ku di sini menantikan janji yang hilang.